untuk membuat lesen dan kemudian kita akan makan-makan. Nantikan vlog saya hari ini sebab dah lama tak buat vlog, so kan dah lama tak on camera, so let's go. Esok nak balik, jadi kita vlog. So sekarang Plan cancel. sepatutnya buat lesen tadi. However, lesen tak boleh buat kat sini, dek. Adik kena pergi JPJ Melaka. So, Bukan UTC dek. here Tak we tahu are. adik jemput Melaka. Adik ni orang Selangor. Aduh. So sekarang kita akan kita nak pergi makan sebenarnya. Kan Huda kan? Okay, cerita. Kita lagi makan sebenarnya. Tapi masalah sekarang ni tempat kita orang makan tu pukul 12. Sekarang baru pukul 11. Kita ada 1 jam lagi Kita ada 1 jam lagi untuk dihabiskan. Kita nak decide tepi karok sekarang. Wow, karok guys. Kita akan menambah ilmu. Kita orang akan pergi tempat yang tak ada kan. Kita orang sebenarnya muzium penjara. So muka masing-masing pun Macam penyangak. muka bandu kan. Ni paling penyangak nombor 1 Malaysia. So tengok bawa kereta pegang iPhone. Itulah. Lebih HP jadi banduan. Kau banduan ni. okay. Nanti kan kita orang dalam muzium penjara. Muzium penjara. Kita orang cita-cita nak masuk penjara. Pergi rumah Huda. Masuk percuma. Rezeki panduan-panduan. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai masuk penjara. Kita orang tengah tengok kita tengok mesti pencetak printer di masa ada. Astagfirullah. Udah. Tolong, macam mana nak budak? Inilah. I dah cakap dah, you kena ceraikan I sekarang. Hello. Cerai kan? Tak nak. Cerai. Aku dah masuk penjara. Kenapa sebelah? Kita ada baju je. Baju. This is, I don't know, baju banduan yang dia perbuat. Ni baju banduan yang diorang orang pada dalam banduan buat. Sangat kemas je jahitan dia. Weh, biru ke hijau cantik? Merah. Tak ada, merah tak ada. Hijau cantik. Size S tak kak? Tak ada dek. Ni custom made. Custom. Saya mesti nak warna merah. Free size lah, free size. Free size. Akak tak ada lengan panjang? Engkau banyak pula cakap kau. Tali dia. Kau nampak kan? Itu tali dia. Setelah nanti dia gantung, lepas tu jatuh. Okay guys, kita orang jumpa tali gantung. Dari tangan. Kat kaki. Untuk kepala. Ni banduan akhir. This is like literally you are waiting untuk digantung guys. Nak digantung. So you are here. So I rasa you probably will banyak bertafakur, berfikir. Saya nak ini at least saya kata. Maksudnya dia pernah lari daripada handing ini. Kalau hijau, Hijau dia pernah lari diri. dari penjara. Kalau yang hitam, Dia lari daripada pusat Serenity. Serenity. Pusat dadah. Itu biru. Biru lari dari lokap polis. Kat polis. Ini luar. Oh, ni bagi luar. Perempuan. Peringkat khas. Warna merah. Banduan akhir. Sedihnya. Sini kita boleh tengok diorang punya barang-barang untuk makan. Ini dulu, sekarang dah jadi tempat letak sudu je weh. Zam-zam. Alah ke zam. Cing. Adik duduk sini duduk tau. Bye. 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 Yes.
Dek duduk sini elok-elok tau. Bye dek. Kalau bukan hantar asrama. Sekarang guys, kita orang nak pergi makan. Sebab we are freaking lapar sekarang. So let's go. Pergi makan. Diorang lapar. Ya. Diorang nak pergi membawang. Perut dah kosong, boleh makan. Boleh bawang. Perut dah kosong. Kita akan pergi makan. Ya guys. Nanti kan kita orang ke kedai makan. Starting route to Membawang Cafe. Membawang Cafe. Mendewang. Jalan Melaka Raya 2. Lakau. So guys, kita dah sampai Membawang Cafe. Sekarang kita orang tengah tunggu makanan. Saya nak order sangat banyak ya guys. Ini yang kita orang order. Lemak, ni kita orang order chicken, butter, salted egg, ice choco, mango egg, chicken chop, watermelon, chicken, butter. So, kita nantikan makanan kita hari ini. Udah lapar. Ni. Dah. Aku apa? Sini. Udah pula. Cuba ni udah minta tangkap gambar pula. So guys. Dia tengah tangkap gambar. Udah tengah tangkap gambar. Udah tengah tangkap gambar. Udah Gen Z. Semua udah Gen Z. Nah, ni sekarang. Nampak sekarang. Dah, kau tak payah nak play victim sangat. Kau bersama je dengan dia. Kita dah kereta. Sedang nak pergi mana tadi? Beli belacan dekat Nara Tamisari sekarang ni. Kita dah kenyang. Bila dah kenyang lapar. Bila dah kenyang ngantuk. Bila kenyang ngantuk. Okay. Biar Nick drive seorang. Apa dah biasa. Yang kenyang yang dah makan susu. Minum susu. Makan pun bersusu. Keluar susu. Baik lah. Benda betul. Kena bukan semua benda betul tu kita boleh cakap. Contohnya? Keluar susu. Udah. So, Orang gila je lah pakai blazer dengan tengah Melaka. adik-adik. Udah pening guys. Naik tu. Kita orang baru naik 5D tadi. Sebab RM10. Lepas tu Huda dah nak temu Tah guys. Udah main kereta tu. Dia seorang je. Naik safari. Kena jilat, kena tanduk. Lepas tu naik roller coaster, kena campak. Masuk api, masuk air. Semua masuk. So kena air lagi. Kau kena air tak? Kena tak awap air. Tak kena air. Tak kena? Kat tengah. Aku rasa dia aku cakap, uish, real sangat ni. Sampai Yutan. Sian Huda. Tengoklah Huda semua orang. Sian je. Penat. Betul. Huda dah bangun. Morning Huda. Huda morning. Huda.